Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin warhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dhalin al-mudallin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Selamat malam, dan sebelum daripada kita tidur, kita mau tengok keburukan malam dah. Yang ketiga lah. Apakah keburukan malam yang ketiga? Cara-cara kita nak pongkan, cara-cara kita nak jaga daripada keburukan itu, nak jaga dengan apakah? Tuhan beri alat kepada kita, Nabi ajar alat kepada kita. Dan syaitan juga ajar kepada kita juga. Sebagaimana hadis yang saya telah baca, keburukan malam yang kedua itu, yang Nabi telah bersabdanya, kalau iza kana junhul lail aw amsaitum fakuffu sibyanakum fa inna sayatin tantashiru hina izin. Atau kama qala sangat akhir dia. Maknanya setan dan keburukan malam itu daripada wabak, daripada syaitan, daripada manusia, daripada wabak dan segala binatang-binatang yang buah, binatang-binatang yang bisa. Masa malam ia bergerak. Selepas tu Tuhan beri alat kepada kita. Nabi ajar kepada kita, suruh kita guna, cara gunanya. Dan syaitan juga ajar kepada kita cara gunanya. Nak pokokkan daripada syaitan. Dan segala keburukannya. Alat ni maknanya tidak ada jual di kedai. Dan kita nak pakai tu tak kena minta anujat. Lesen. Alat senjata semacam ini. Kita tidak kena pakai, tidak kena minta anujat. Dan alat ini tidak ada jual di kedai. Alat ini dibagi dibagi peri-peri ya. Tuhan beri peri-peri kepada kita. Boleh pahala lah tu. Boleh pongkan daripada segala kejahatan, segala keburukan yang belum nak timbul lagi. Boleh menghilangkan penyakit, boleh menjagakan penyakit, boleh menjagakan kita dan keluarga kita dan harta benda kita. Ini kuatnya alat ni. Senjata yang paling canggih sekali. Senjata ni paling canggih sekali. Tapi kita, kebanyakan kita tahu alat ni. Tapi guna tak guna tu wallahu alam. Cara guna lagu mana lah? Sebenarnya ayat ini banyak orang tahu lah. Selain kita tahu. Ialah ayat kursi. Ayat kursi ini dinamakan a'zam ayat. Sebesar-besar ayat adalah ayat kursi. Sebesar-besar ayat adalah ayat kursi. A'zam ayat. Lepas ayat kursi pula Sayyidatul ayat. Daripada Sayyidah makna penghulu ayat. Sebesar ayat dan penghulu ayat kursi. Kerana dalam ayat kursi itu mengandungi nama-nama Tuhan lebih ke 17, 18 sekali dengan domain-domain. Nama yang ceraknya 5 nama dah. Allahu la ilaha wa la qayyum. Dapat 5 ayat, 5 nama tu, tapi sekali dengan domain 17 dengan 18 ayat. 18 nama Asma'ul Husna sekali dengan domain dah. Ini secara rekahnya
kita nak guna lagu manakah ayat kursi? Yang pertamanya, kita yakin. Kita baca dengan yakin, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan yakin sungguh-sungguh. Kalau kita tak yakin, tak jadi. Ayat azkar, kita beramal dengan yakin dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah jadi kerja orang. Kita baca dengan yakin, dengan ikhlas. Yang pertama dah. Lepas tu dengan niat pula dah. Innamal a'mal binniyat. Kita niat nak berapa? Kita niat nak jaga kita, keluarga kita, isteri kita, anak cucu kita, harta benda kita, rumah tangga kita, insya-Allah terselamat daripada karuk maruk. Yang pertama, kita baca dengan ikhlas, dengan niat. Yang pertama, dengan yakin. Tiga itu dengan ikhlas, dengan niat, dengan yakin. Kita beramal dia. Lepas tu yang kedua pula, kita baca sebelum daripada nak tidur. Naik atas katil kita baca dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat kursi saat itu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. Itu yang guna yang kedua. InsyaAllah kita dijagakan. Tuhan hantar mari dengan cara mana tak tahulah. Zaman dulu dia panggil khodar ayat kursi. Benda ni ada sungguh. Berlaku sungguh. Sebagai khodar sungguh. Ini baca sebelum tidur ni diajarkan oleh syaitan sendiri. Syaitan ajar kepada Abi Hurairah. Semasa Abi Hurairah saat itu, igat dia pergi curi bagai zakat Abi Hurairah jaga saat itu. Maka masuk 3 kali tu Abi Hurairah pegang dia, melepas kena ajam kita. Kamu tidur malam, membacalah ayat kursi ni. Dia baca Allahu la ilaha illa huwal sampai akhir tu. Selamat daripada syaitan. Syaitan nak buat apa pun tak boleh. Maka Abi Hurairah ni dia ayat Nabi kata benar syaitan tu. Tapi dia tu pembohong. Baca sebelum tidur. Yang kedua. Yang ketiga pula, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, apabila dia masuk dalam rumah dia baca ayat kursi 4 bucu. 4 tapai ayat kursi itu dia niat jaga rumah dia. Pagar rumah dia. Kata dengan niat. Kita baca 4 bucu. Rumah kita ni, kita niat atas pagar rumah kita. Ada tempat harta benda kita taruh. Kebun kita kan. Takut nak curi tu, kita baca ayat kursi 4 bucu dari kebun kita. InsyaAllah kebun kita terselamat daripada pencuri, pengganas. Itu daripada amalan Abdul Rahman bin Auf. Yang 3. Yang keempat pula, kita beramal sebagai azkar pagi dan petang. Ini Nabi telah bersabda siapa dia baca pagi ayat kursi, ajir minal jin. Maknanya ya saat itu ajiran tu mana dijaga. Dijaga dia. Jaga keselamatan dia daripada benda karut marut. Mari kita amal baca pagi. 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang. Itu yang keempat. Yang kelima pula, kita baca setiap kali sudah semaya. Semaya 5 waktu saat itu. Itu yang guna ayat kursi. Yang kelima, kita baca setiap kali kita sudah semaya 5 waktu. Orang beramal lagu tu tidak ada halangan dia untuk masuk syurga. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5 cara yang kita kena guna ayat kursi saat ni tu untuk keselamatan sebagai alat senjata yang Tuhan beri kepada kita, yang Nabi ajar kepada kita, yang syaitan mengajar kepada Abi Hurairah. Seolah mengajar kepada kita lah. Ini kita kena yakin sungguh. Dengan ayat kursi kita yakin bahasanya ini alat senjata yang paling canggih sekali, paling tajam sekali, paling kuat sekali. Tidak ada jual di kedai. Nah, tidak kena minta anujat. Tidak salahnya. Kerja nak igat tak boleh alat senjata ni. Nah, ialah ayat kursi. Ayat kursi. Cara gunanya, saya ni yang pertamanya, kita baca malam saat itu berniat kata dengan ikhlas, dengan niat Tuhan jaga kita, anak cucu kita, harta kita, jiran kita pun boleh juga. Kita selamat juga dengan ayat kursi. Dengan kita niat atas, minta Tuhan jaga kita, keluarga kita, anak cucu kita, jiran kita. Yang kedua, baca sebelum tidur. Yang ketiganya, Abdul Rahman bin Auf, dia baca setiap bucu rumah Pak Dahak saat itu, Pak Tapen tu, dia baca ayat kursi ni atau pagar rumah dia. Atau kita nak kias dah tu, kita buat kebun kita. Nampak orang curi banyak juga banyak orang curi lagi kebun, kita baca Pak bucu tu. Niat pagar kebun kita. Yang ketiga, yang keempat, kita azkar pagi petang. Yang kelima, kita baca setiap kali waktu sudah semaya fardu. Nah, itu. Lepas tu, kita nak mari ayat 2 kisah dengan ayat kursi. Kisah yang pertamanya, kisah ni sungguh kebahagiaan, wallahu alam dah. Tapi kita nak percaya pun boleh, tak mau percaya pun boleh. Tak ada apa. Sebagai kisah, sebagai cerita. Seorang perniaga pergi kepada negeri Iraq masa dulu ni. Maka sampai gelap malam saat itu, dia tidak ada tempat tidur. Di zaman dulu saat itu, dia tak ada hotel, tak ada room seperti zaman ni. Maka dia tengok rumah buruk saat itu, dia nak pergi tidur itu. Bahawa dia tak boleh tidur sini, atau Pak Jing duduk dah sini. Setan duduk di sini. Tak apa itu, dia pergi tidur juga. Bila tidur hari itu, mari rambut panjang hitam klik kata mari. Dia baca ayat kursi. Baca ayat kursi, siapa masuk kata wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Ya, mari gelak hitam klik kata mata merah, rambut panjang kata. Dia ulang di situ kata wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Wala ya'udu hifdzuhuma qarai kata. Dia ulang soalan wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim, itu jumlah. Jumlah ayat kursi, jumlah hifz, maknanya dia jaga kita sebagai hafiz, sebagai jaga kita. Daripada jumlah wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Ulas itu banyak kali. Maka dia kata ada hitam, mari cara hitam, mata merah, tak ada rambut panjang tu, kerat rambut tak. Dia bangun tengok barisak, tengok bekas tadi dibucu Pak Ayah mari sana itu, nampak bekas habut bakar. Berkata bekas bakar lah. Mana saya bakar dengan kata wala ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyul azim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, tidak menjadi keberatan di atas Allah Subhanahu Wa Taala tu untuk menjagakan antara langit dan bumi. Ada. Itu segi maknanya. Ini ayat jumlah wala ya'udu hifdzuhuma wal aliyul azim, boleh kita ulang di situ. Cuba kita beramal tengok. Jumlah wala ya'udu hifdzuhuma wal aliyul, kita baca boleh 3 4 kali 5 kali 7 kali kita ulang situ wala ya'udu hifdzuhuma wal aliyul azim. Kita niat Tuhan jaga kita daripada syaitan, jaga kita daripada amal tusuk, jaga kita daripada nafsul lawamah, jaga daripada syahwat jahat, jaga kita daripada segala burukan, segala benda-benda jahat, benda yang tak molek itu. Kita ulang di situ, kita niat di situ, minta Tuhan jaga semua, minta Tuhan pagar semua, insya-Allah kita selamat.
Ini cara yang kita nak beramal ayat kursi. Kita baca-baca lagi. Siapa wala ya'udu hifdzuhuma wal alim. Kita baca situ, kita niat di situ. Wal aliyul azim. Ini ayat kata ayat himayah. Himayah jaga kita. Jumlah himayah. Satu jumlah untuk jaga kita wala ya'udu. Saya pun telah buat tajribah dengan satu jumlah ini wala ya'udu hifdzuhuma wal azim. Baca ayat kursi banyak kali sampai jumlah ni ulang. Wala ya'udu hifdzuhuma wal azim. Tenang jiwa. Tak berasa nak main terasak, tak berasa nak main Facebook, tak berasa nak main line. Kalau nak main line, main Facebook ni daripada nafsi amal tusuk, daripada setan juga. Dia kuasa kita tu. Kita habis masa. Sia-sia kita dengan terasak. Habis umur kita sia-sia. Ini ayat jumlah ni perlu kita ulas wala ya'ulu hifdzuhuma wal azim, di mana kita takut, tempat kita takut. Nah. Di mana kita berasa tak sedar hati, bila berasa tak sedar hati, bila rasa diri kita berubah, hati kita berubah, akal kita berubah, tak tenang, baca ayat kursi, ulas kata wala ya'uduhu hifdzuhuma wal azim. Insya-Allah hati kita tenang, akal kita tenang, jiwa kita tenang. Nah, niat we kata we to have sembuh penyakit, kita sembuh penyakit. Nah, niat selamat kita. Ini satu kisah. Kisah yang kedua pula. Kisah kedua dengan ayat kursi juga. England. Di koroni ni bro. Kalau lama-lama dah koroni yang ke-18 19 ni lah. Dia tu biasa khabar. Semasa saya duduk Mesir dulu itu, ya, baca surat khabar tak. Dia nak klik rumah dia tengah malam. Dia pukul 1 lebih malam. Dia duduk di bawah. Duduk nanti kereta api di bawah tanah. Taidin dia tak. Tiba-tiba dia tak. Mari seorang saat itu, tapi dia duduk baca lah. Dia seorang pasal gerundah dia tak. Orang lain tak ada di tesan itu. Dia seorang tak. Dia baca ayat ke situ. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Sampai akhir sana dia baca ayat situ juga, pasal bimbang takut dah, tak sedar dah. Tiba-tiba mari seorang dah. Berjatuh dah. Duk keliling dia. Keliling dia ni tu tak ada buat apa. Dia duk baca juga dah. Ayat ke situ. Jatuh duk keliling dia juga. Tak ada buat apa. Kereta api mari, dia naik lagi. Klik sampai rumah tidur. Bangun besok, masa 20 tahun, 30 tahun dulu sana, dia tak terasa pun tak ada. Melakukan begitu tak boleh, mereka dengan surat khabar. Dia ambil surat khabar di pintu. Kalau ke rumah negara Arab, surat khabar tu mari bagi surat khabar tu kerana kita bayar bulan ni dah. Ambil surat khabar tengok, berlaku pembunuhan di stesen itu. Lepas tu dah boleh higap gambar orang tu, dia tengok orang je tahu orang ni semalam ni duduk keliling ke rumah orang ni. Masa tu dia duduk tersentuh lah kata. Tapi mari dia tina belakang pula dia bunuh. Dia sambung ambil barang. Maka dia supaya mani-mani selalu pergi kepala polis. Nah. Dia nak minta jumpa dengan seorang laki-laki yang bunuh perempuan macam ni. Boleh izin tengok. Izin dia masuk. Masuk dia tanya muncul tak aku malai dah. Dia tengok dia dah. Bagaimana mu tak bunuh aku malai dah. Duduk keliling aku dah malai dah. Dia aku nak bunuh mu tak boleh dah. Kerana orang besar duk jaga mu dah. Aku nampak orang besar duk jaga mu. Ini sebagai khodar. Dia dulu panggil khodar ayat je lah tu. Terhantar mari seorang malaikat ke, ikutlah apa pun. Nah, jaga ya. Kerana orang penjaga kita. Ini ayat kursi ni kita beramal dengan yakin
dengan ikhlas hati kepada Allah, insya-Allah kelihatan mereka jaga. Itu jaminan daripada Nabi, jaminan daripada syaitan sendiri. Sebab tu kita baca ayat kursi, baca banyak kali pun kita ulang di situlah, wala ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyul azim. Itu jumlah ayat situ, jumlah ayat untuk jaga kita dengan nama yang Tuhan besar, dengan nama kebesaran Tuhan saat itu. Jumlah tu jumlah ayat hifz, jaga untuk jaga kita. Ulang itu, wala ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyul azim. Tenang jiwa. Cuba buat tengok. Tak percaya, buat dengan yakin. Lepas tu nanti tengok minta Tuhan jaga kita daripada syaitan, jaga kita daripada amal tusuk, jaga kita daripada nafsu lawamah, jaga kita daripada benda karut maruk. InsyaAllah kita tengok, hati tengok perhatikan kita. Ubah ke tak? Ada bahaya main terasa, ada bahaya main tak? Kita niat kita jaga kita, keluarga kita dah. Harta benda kita. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wal aliyul azim. Innamal a'malu binniyat. Itu cara Islam mudah sekali dah. Dia buat kita ni dia buat cukup dekat. Dia boleh ingat alat untuk jaga kita sebagai alat senjata. Nabi ajar kepada kita cara-cara guna dah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.